Baik, nombor 13. Jadual berikut menunjukkan jisim 3 jenis bahan kita semula yang dikumpul oleh Encik Zaini. Okey, yang pertama surat khabar 11 kg, 800 gram. Okey, faham. Kertas terpakai, okey, faham. 5,500 kurang daripada surat khabar. So, perkataan kurang daripada ni bermaksud ialah tolak. Maksudnya ialah dia mesti bawah daripada surat khabar. Kurangnya sebanyak mana? Sebanyak ni. Maknanya kita akan buat kertas terpakai tu ialah surat khabar tolakkan dengan 5 gram. Nanti dapatlah kertas terpakai. Okey, selepas itu pula cardboard. Okey. Lebih daripada kertas terpakai pula. Okey, apa maksud lebih? Maksudnya adalah operasi tambah. Maknanya nanti kertas terpakai, cardboard ni, cari cardboard adalah kertas terpakai tambahkan dengan 30 kilogram 150 gram. Okey, kertas terpakai tadi asalnya kita dapat iaitu surat khabar tolakkan dengan 5 gram. So nanti surat khabar kita dah tahu dah 14 kilogram 800 gram. Okey, soalannya hitung jisim dalam kilogram dengan cardboard yang telah dikumpul. Okey, so dia nak tahu ni je. So sebelum kita nak tahu tu, kita kena tahu KT dulu. Nanti kita kena buat ni dulu. Ni dulu kita buat. Okey, boleh. So yang pertama apa dulu kita buat? Kita buat yang ini dulu. Kita cari dulu kertas terpakai dulu. Okey, so kertas terpakai surat khabar tolak. Okey. Jadi langkah pertama kita kena cari KT dulu. Itu surat khabar 14 kilogram 800 gram tolakkan dengan 5 gram. Okey, so kita buat tolak lah macam biasa. Okey, so kita samakanlah semua dalam kilogram dengan gram. Ni kita tukar kilogram dengan gram. Okey, jadi kita bagi sini kilogram, sini gram. 14 800 tolak 5 500. Okey, 14 tolak 5 9. Okey, so inilah KT punya. Okey, so seterusnya langkah 2 carilah cardboard. Maksudnya ialah cardboard tadi apa ni? KT tu iaitu 9 kilogram 300 gram tambahkan dengan 30 gram 650 gram. So kita buat operasi tambah. Okey, so buatlah macam biasa. KG tambah 9 330 650 tambahkan 59 39. Okey, so jawapannya adalah cardboard tu ialah 39 kilogram 950 gram. Okey, boleh? Boleh. Tapi kalau awak buat dalam bentuk ini saja, awak pun boleh dapat markah tau. Iaitu macam mana nak cari cardboard. Okey, langkah pertama ialah 14,000 kilogram 14,000 pula 14 kilogram 800 gram tolak
5 kilogram 500 gram. Okey, dah dapat ini. Kita tambahkan dengan 30 kilogram 650 gram. Buat ini je, awak pun dah dapat markah. 3 markah ni. Ini yang dipanggil ayat matematik. Ayat matematik. Banyak awak tahu, awak akan buat tolak dulu, lepas tu tambah balik. Okay? Alright.